Software editing mana yang paling sesuai untuk edit? Sebenarnya untuk software editing ni, dia edit ikut keperluan korang. Okay, contohlah macam social media ni. Social media ni just simple editing as basic je. So just guna CapCut lah. CapCut ni adalah editing software yang bagi aku cepat dan mudah untuk edit. Okay, tapi untuk keperluan macam aku yang lebih advance, iaitu untuk wedding punya video, so aku guna dua software. Aku guna CapCut dan juga aku guna Adobe Premiere Pro. Okay, so aku tunjuk kat korang. Okay, untuk edit video wedding aku guna CapCut. Sebab dekat CapCut ni dia lebih cepat guys. Kalau korang nak shooting, okay, korang nak cut, korang nak shooting, dia lebih cepat tau. Dia lebih simple. Dan benda yang paling best sekali ialah kau boleh keluarkan beat ni. Okay, dekat video ni kau boleh keluarkan je beat. Kalau dekat Premiere dia tak ada. So untuk yang ni aku hanya untuk shooting dia punya clip je saja. Dekat CapCut ni aku just shooting clip saja. Aku tak ada buat color grading apa semua, transition tak ada. Okay, semua tu aku akan finish dekat Premiere Pro. Okay, CapCut ni memang sangat underrated Dulu aku macam korang, bila nak edit video wedding aku pergi edit dekat Premiere Pro. Tapi sebenarnya Premiere Pro agak leceh sikit lah untuk beginner. Kalau korang nak cepat, korang boleh susun klip pakai CapCut, lebih cepat. Okay, tapi pakai desktop lah lebih lagi best. Okay, cuma ni kalau korang nak buat color, lebih advanced, transition, everything semua, yang tu memang kena guna Premiere Pro ataupun DaVinci Resolve. Tapi kalau korang macam susah tak nak pening-pening pakai satu software, okay, korang boleh pakai Premiere ataupun DaVinci Resolve. Tapi kalau korang nak cepatkan kerja korang, CapCut memang antara yang aku recommend lah.